Family day out, Teluk Gorek Mersing, tema Hawaii. Saya malam ni bertugas sebagai pramugari di salah sebuah syarikat airline, tapi nama syarikat tu aku rahsiakan. Selain daripada dia ada kapal terbang, dia ada houseboat, dia ada lori, dia ada motor roda 3, dia ada van, dia ada macam-macam lagi. Okay, so malam ni aku akan edarkan pasport untuk semua ahli-ahli trip malam ni ya. Okay, visa semua dah settle tau, dah settle. Okay, so malam ni saya akan edarkan pasport ni. So kita jumpa malam ni. Have a nice trip. Okay, yang ni ahli-ahli berkumpul semua pukul 3.30 pagi di dataran Petron, Felda Ulu Tebrau. Kita ambil masa 1 jam untuk kumpulkan semua ahli. Sebab ahli bukannya dalam satu negeri yang sama. Ada yang dari KL, dari Johor, dan semua berkumpul dekat sini. Dan sekarang ni Abah akan lead bacaan doa untuk sebelum kita bergerak. Apa itu? Apa itu? Hanyai, hanyai, hanyai. Hanyai. Pada Adin. Adin. Oh, pada Adin. Adin. Adin, Benena mana, Den? Limun. Aku dapat Adin. Anak-anak pun kata. Hawaii gorek, Hawaii gorek. Tiket. Ini Zara. Okey. Salah. Muka IC dengan muka ni lain ni. Tiket ke? Ni pelis ni. Bodoh. Dah cukup. Ya. Okey, beres. Dah jalan. Kita kata ada 2 je kursi kosong. Kita ada kosong. Itu apa? Ini selawat. Sana cucuk langit. Saya mudah lupa diri. Karipah. Ada cucuk karipah berikan. Kuih Itu karipah. apa? Sardin ke apa? Macam-macam. Saya tukang jual je, tak tahu buat. Ha? Oh, sardin hijau. Sardin. Nak ke? Tengok je nak. Saya nak karipah sardin. Saya tak tahu. Karipah.